Ceklah tuan-tuan, oi, susah hati ni. Tuan-tuan jadi tok imam ni susah hati kami. Kami hak di belakang ni, sembahyang Jumaat ni. Sebab tu kadang-kadang tok wali tuan-tuan, Jumaat dia tak pergi, dia sembahyang di rumah. Kita pula tengok tok wali tak sembahyang Jumaat, kita kata apanya ni, kata wali Jumaat pun tak mai. Nak mai apa hang baca salah? Bila pejabat agama panggil kursus tahsin qiraatul Quran, tahsinul Quran, mailah bagi depa lebih mudah lah kita. Pasal apa baca gelap? Bagi lebih mudah lah kita dah lama dah duk pi. Baru ni tuan qadi sembahyang dekat saya, dia tak tegur apa. Memang dia tak tegur tuan qadi tu jadi imam, tuan imam duduk di belakang. Cuba tuan imam jadi imam, tuan qadi di belakang. Dia pun tegur ghairil maghdubi alaihim walau yang kena panjang do, bukanlah waladdallin walau. Orang Kedah ni sebut baca leseh tu tak mau. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa harakat tu? Tu pakcik, 2 harakat yang pakcik balon 6 tu pasal apa? Bacaan tu salah.